Kalau kita sentuh tentang pemain Sandro Tonali, pemain tengah Newcastle, nama ni memang tak pernah jauh daripada radar Juventus. Setiap kali bercerita pasal tengah padang Juventus, nama Tonali akan muncul. Dan ini bukan sekadar kabar angin biasa apabila saya sebut Juventus peminat. Ia melibatkan keseluruhan struktur kelab jurulatih baru, iaitu Luciano Spalletti, pengurusan tertinggi, dan khususnya Damien Comolli Malau. Comolli sendiri sudah cuba membawa Tonali ke Turin pada musim panas lalu, tapi ketika itu pintu memang tertutup sangat rapat, tak terbuka langsung. Masalah utama, Newcastle United. Seperti kita tahu, kelab ni bukan satu kelab yang mudah melepaskan pemain-pemain utama mereka. Lebih-lebih lagi pada jendela perpindahan bulan Januari. Kita sudah nampak bagaimana mereka mempertahankan Isaac sebelum ini dan juga Bruno Guimaraes. Tonali pun dalam kategori yang sama, aset besar, pelaburan jangka panjang. Buat masa ini, dari maklumat dari sumber yang saya ikuti, tidak mengatakan apa-apa langsung tentang rundingan pertukaran pemain, termasuk spekulasi dengan penyerang Juventus iaitu Jonathan David. Januari hampir mustahil, terlalu rumit, terlalu mahal dan terlalu awal untuk diceritakan. Namun, untuk jangka panjang, ceritanya sangat berbeza. Juventus masih lagi menyimpan nama Tonali di dalam senarai impian mereka. Mereka melihatnya sebagai nadi masa depan bahagian tengah mereka. Tapi, jika ia berlaku, ia lebih realistik pada musim panas dan pastinya dengan struktur kewangan yang sangat kompleks. Pendek kata, bulan Januari hampir mustahil. Masa depan masih lagi terbuka.